Inilah jadi bila bunyi tepet tu kau biarkan lama-lama. Sebab tu lah aku suruh ambil package yang RM95. Kalau kau biar lama-lama, mesin ni aku kirakan berapa kos yang kau akan tambah. Pertama, skru tepet dan juga nut tepet. Dalam kes ni, empat-empat ni boleh ditukar terus. Lebih kurang RM40 ke RM60 ikut kedai. Ni, skru tepet. Bila dia dah makan yang ni, rocker arm mesti ada goyang sikitnya. Mesti punya. Sebab dia dah jalan tak rata. Rocker arm, one set original, sepasang lebih kurang dalam 100 ke 200. Tengok kedai. Tu dah berapa. Ketiga, bila tepet dah makan, batang valve mesti makan bontot valve dia. Dalam kes ni tak kena lagi tau. Tapi mesti akan kena. Wajib adik-beradik dia. Batang valve empat-empat lebih kurang dalam 100 ke 100,5 original. Dan sudah semestinya beradik dia lagi satu camshaft. Kau tengok ni dah makan macam mana. Nampak bertakuk ke dalam Nampak Yang ini original dalam 100 lebih. 100,5, 120. Kau tengok ni aku add up. Daripada 95 jadi kerosakan semua ni, berapa yang kau kena buat. Itu belum kira lagi kau kena tambah dengan upah buat top set tau. Piston ring yang hitam coolant tu belum kira lagi. Nak jadi macam tu, silakan. Aku dah sediakan package. Link kat bio. Kita ada 4 hari lagi sebelum kita cuti raya pada 19 April 3. Pastikan korang datang awal. Jumpa dah lagi. Standard saja. Modi jangan datang. Bye-bye.